wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Yang dihormati seluruh jawatan kuasa Masjid Nurul Sa'adah, anak-anak Imam dan Bilal, tuan-tuan haji, pemen hajah, hadirin hadirat sekalian. Bersyukur kepada Allah Ta'ala kita telah berada di hujung Syaban. InsyaAllah mungkin Rabu atau Khamis kita berpuasa. Besok hari melihat anak bulan Ramadan. Berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga puasa kita pada tahun ini kita dapat laksanakanlah keadaan sehat walafiat, sehat sejahtera, akal yang sehat, tubuh badan yang sehat, dapat kita laksanakan di seluruh hari-hari Ramadan itu, siang dan malam, pagi dan petang, dengan beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa sebarang keuzuran, insyaAllah. Tuan-tuan sekalian, dalam sirah Nabi SAW, setelah Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, tajuk kita berkaitan dengan sirah Nabi. Setelah Nabi berhijrah pada Mekah ke Madinah, kurang lebih 16 bulan berada di Madinah, turunlah ayat di bulan Safar, di bulan sekarang ni, di bulan Syaban ini. Di bulan Syaban ini turunlah ayat yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah ditetapkan kepada kamu berpuasa pada bulan Ramadan, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ya. Bila bulan ini, bulan Syaban ini turun ayat itu, maka Ramadan pun berpuasalah umat Islam buat kali pertamanya di tahun yang kedua hijrah, atau lebih tepat lagi bulan yang ke-16 atau bulan ke-15 Nabi berada di Madinah. Ya. Turunnya kurang lebih pertengahan Syaban kemarin. Ya, kita kata di 10 Syaban. Dan gitulah dekat tarikh itu. Maka berpuasalah. Dan tuan-tuan sekalian, satu perkara yang menarik lagi, pada tanggal pertengahan Syaban ini ialah di mana umat Islam pada masa itu beralih kiblat daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, ke Baitullah di Mekah. Ketika Nabi dan sahabat-sahabat sedang solat zuhur di Masjid Ummu Salamah. Masjid Ummu Salamah tak jauh pada Masjid Nabawi, jauh jugalah, tak jauh pun jauh juga. Ya. Kurang sini ke Ulu Kelang sana, ya, dengan jarak gitulah. Masjid, nama dia Masjid Bani Salamah. Dan tengah solat turun ayat, wahai Muhammad, ya, kamu sering mengangkat wajahmu untuk menghadap kiblat
yang lain daripada Baitul Maqdis, maka alihkanlah wajahmu ke Baitullah di Masjidil Haram di Mekah. Kalau itu maksud dia. Lalu Nabi dan sahabat-sahabat terus berpaling dalam solat tu menghadap Baitullah, di Mekah. Ya. Solat ini sebenarnya telah pun 2 tahun dulu difardukan. Mana lebih kurang 2 tahun orang-orang yang beriman pada masa itu menghadap ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tempat mulia. Siapa solat di Baitul Maqdis pahalanya besar. Setelah Masjidil Haram yang pertamanya, yang kedua Masjid Nabawi di Madinah, yang ketiga di Masjidil Aqsa. Ya. Bahkan di situlah tempat Nabi berhenti dan menjadi imam kepada nabi-nabi yang lain ketika Isra wal Mi'raj. Kenapa Nabi tidak begitu? Nabi bersungguh-sungguh untuk supaya arah kiblat ni dialihkan. Sebab orang-orang Yahudi juga menjadikan Baitul Maqdis sebagai arah kiblat mereka. Ya, mereka mempersendakan Islam. Tengok Muhammad pun menghadap ke tempat yang sama macam kita. Nabi tidak suka jika sekiranya bersamaan dengan orang-orang Yahudi. Seperti mana juga tuan-tuan sekalian yang kita sebut sebagai puasa Ashura, puasa 10 Muharram. Ya, sahabat berkata, ya Rasulullah, Yahudi juga puasa 10 Muharram. Ya, sebab Bani Israel bebas daripada Fir'aun setelah Fir'aun tenggelam dalam Lautan Merah tu pada 10 Muharram. Maka Rasulullah bersabda, respon kepada apa disebut oleh sahabat-sahabat. Rasulullah menyebut, jika sekiranya panjang umurku, tahun hadapan aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. Ya, yang sebut hari Tasu'a. Tasu'a tu 9. Ya, begitulah. Jadi Nabi pernah berdoa di akhir-akhir hayat baginda juga, bahawa supaya tiadalah Yahudi ini berada di muka bumi Mekah atau Madinah. Ya. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, maka beralihlah pada pertengahan bulan inilah, bulan Syaban ni, dua perkara, iaitulah mereka menghadap ke arah kiblat, iaitulah Baitullah. Dan masjid Bani Salamah tadi disebut sebagai Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain. Siapa pernah pergi ke situ masa pergi umrah ke, ada yang menyebut memang 2 mihrab dia, ada 2 mihrab dia. Ya. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, di Masjid Quba, Masjid Quba, subuh besoknya mereka baru dapat tahu. Arah kiblat telah berubah. Dan mereka juga berubah dalam solat. Ya. Manakala di Masjid Nabawi di Madinah dapat tahu kurang lebih waktu asar, kata silap saya. Lebih awal lah, tidaklah berubah dalam solat. Daripada usalli itu dah menghadap kiblat yang betul dah kepada Baitullah. Nabi ketika mana tuan-tuan sekalian berada di Mekah. Sebab perintah solat ni turun ketika mana Nabi Isra wal Mi'raj. Masa tu Nabi di Mekah, masih di Mekah, belum hijrah lagi. Nabi kena solat. Sahabat-sahabat kena solat. Mereka menghadap Baitul Maqdis. Pun begitu mereka cuba berlindung di belakang Baitullah. Ya, semayang di hadapan Baitullah, menghadap Baitullah, tapi bukan Baitullah itu, tetapi mereka cuma berlindung di belakang Baitullah, hadapan, niat di hati menghadap Baitul Maqdis. Apabila hijrah ke Madinah, tidak ada lagi Baitullah di hadapan mereka. Ya. Terus ke Palestin, direct ke Baitul Maqdis. Mereka menghadapkan wajah.
Sebenarnya menghadap-menghadap ni bukanlah nampak. Kita menghadap kiblat, kita nampak dinding ni ya, dinding masjid ni. Ya tak? Tapi begitulah keadaan dia. Ya, hati kita memang menghadap kepada Baitullah. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, bermakna tarawih yang pertama atau solat malam yang pertama di bulan Ramadan semuanya menghadap Baitullah. Menghadap Baitullah dan bukan lagi Baitul Maqdis. Ini satu perkara sirah yang perlu kita tahu. Baik, itu yang pertama. Tentang Ramadan ini. Tentang ini ibadah, iaitu di mana kewajipan puasa diturun pada pertengahan Syaban ini. Dan di bulan Ramadan, tuan-tuan sekalian, berpuasalah umat Islam. Walau bagaimanapun di tahun yang kedua ini jugalah, di bulan yang ke-16 ini jugalah berlaku peristiwa peperangan Badar. Peperangan Badar, di mana Abu Jahal datang dengan bala tenteranya seramai 1,000 orang menentang 313 orang tentera Islam, yang mana kemenangan di pihak Islam setelah datangnya bantuan Allah dari kalangan malaikat-malaikat yang ramai. Kurang lebih 5,000 orang malaikat turun, berterbangan berjubah putih, mencantas leher-leher orang-orang Abu Jahal. Ya. Dalam peperangan, tuan-tuan sekalian, jangan kita ambil faham bahawa 100% malaikat yang lawan. Boleh saja malaikat, bahkan seorang malaikat boleh kalahkan semua. Seperti mana malaikat yang terbalikkan bumi Nabi Lut, boleh, tak masalah. Ya tak? Tak perlu ramai. Tapi nak menggambarkan tentera Allah itu hebat, ramai, pembantu-bantu Allah. Pun begitu bagi manusia yang dinamakan tentera Badar, mereka juga perlu berjuang, mereka juga perlu berperang. Oh, tak boleh bila malaikat ada datang, jom kita rehatlah, kita baliklah, biar malaikat perang dengan Abu Jahal. Bukan macam tu. Ya. Usaha manusia kena teruskan. Bantuan Allah itu hak Allah Ta'ala, hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam kita lah, kita buat program Ihya Ramadan ni, dah ada carta kat luar tu, carta untuk more iftar, dan kita dah lantik imam-imam, kita dah buat program Ihya Ramadan. Selesai dah kita. Yang nak datang tak datang tu kerja, bukan urusan kita. Bantuan Allah terhadap orang yang berusaha, terserah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya tak? Mungkin melimpah ruah orang datang, kita tak tahu. Ya. Dan para malaikat juga datang dalam kerja-kerja ibadah ini. Bakalan majlis ibadah, malaikat mendoakan kita, insya-Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bermakna perang Badar ada juga yang syahid, ada juga beberapa orang yang syahid. Ya. Tapi kemenangan memang di pihak Islam. Bahkan Abu Jahal mati, dipenggal lehernya oleh seorang bernama Ibnu Mas'ud. Ya. Bukan malaikat yang penggal leher Abu Jahal, manusia yang penggal leher dia. Maknanya peperangan Badar antara manusia dengan manusia, bantuan Allah itu hak Allah. Terserah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Tidak di Palestin sekarang ni. Kadang-kadang dicerita ada kapal, ada kereta kebal Yahudi meletup. Itu kita tak tahu urusan siapa. Ya, urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin dia telah mengutuskan malaikat-malaikat di sana. Baik. Tertinggalkan terang peperangan Badar, berlakunya 17 Ramadan. Dan tuan-tuan sekalian, sebut 17 Ramadan, ada satu perkara bagi yang berlaku pada 17 Ramadan, tapi bukan tahun ini. Bukan tahun yang kedua Nabi di Madinah ini, tetapi ketika mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun. Flashback 15 tahun ke belakang balik. Satu hari Nabi SAW berada di Gua Hira, di Jabal Nur,
bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita tak suka kepada suasana di Mekah yang penuh dengan kehidupan kejahilan, hidup jahiliah. Ya, Nabi sentiasa berusaha untuk memohon kepada Allah Taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak kebelakangan itu, 2-3 tahun kebelakangan tu Nabi kerap beruzlah. Bukan sepanjang 3 tahun tu Nabi ada kat situ, bukan sering ke sana. Tapi maknanya bila keperluan Nabi akan berdoa. Nabi menajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi juga ada anak isteri, ada keluarga. Dengan dibekalkan makanan oleh isteri dia untuk beberapa hari, Nabi pergilah. Dan Nabi balik semula. Urusan keluarga, urusan kehidupan biasalah. Cumanya yang hari nak jadi tu 17 Ramadan tu datang satu datang disebut malaikat Jibril alaihissalam, yang pada ketika ini malaikat Jibril merupa manusia, dia suruhnya Nabi membaca Iqra. Nabi kata aku tak tahu baca. Dia peluknya Nabi, dia lepaskan, kemudian diarahkan lagi, diperintahkan lagi 3 kali. Nabi kata pelukannya sangat erat, ya. Dan Jibril terus membaca 5 ayat surah Iqra, surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah pertama kalinya ayat Quran diberikan kepada manusia yang berada di muka bumi, yang bernama Muhammad SAW. Nabi bergegas turun daripada Jabal Nur, dan ketika itu Nabi melihat yang dikatakan manusia tadi sekarang ini merupa wajah yang sebenar, iaitu Jibril alaihissalam. Sangat besar. Nabi berkata, aku lihat kiri, lihat kanan, aku tidak dapat melihat hujung sayapnya. Menggambarkan besarnya Jibril. Bahkan ada riwayat mengatakan Jibril boleh peluk bumi ni. Besarnya malaikat Jibril alaihissalam. Jibril adalah penghulu bagi segala malaikat. Baik, itu pada 17 Ramadan. Lagi peristiwa Ramadan, tuan-tuan sekalian, lebih awal daripada itu, dia sebut Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia, keterangan-keterangan, dan juga furqan, yakni yang memfarakkan, jadi pembeza antara yang benar dan salah, yang hak dan batil, yang harus dan juga yang wajib, yang sunat, dan berbagai-bagai perkara lagi diterangkan dengan jelas dalam Al-Quran. Dia turun pada bulan Ramadan. Ayat ini menceritakan bahasanya Al-Quran diturun pada bulan Ramadan. Bermakna mesti ada yang tersembunyi tentang disebut Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Sebab Al-Quran atau wahyu-wahyu yang Muhammad terima sepanjang masa. Tak kira siang, tak kira malam, tak kira di bulan Ramadan, bulan Syawal, sentiasa. Di bulan Zulhijjah ke bulan Muharram ada ayat-ayat yang turun. Di mana dia kata Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Quran itu diturun pada bulan Ramadan. Ayat ini kita kaitkan ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya yang dikata bulan Ramadan itu ialah pada malam Al-Qadr. Malam Al-Qadr. Berapa ayat turun pada malam Al-Qadr itu? Sekaligus, semua sekali. Daripada Lauhul Mahfuz, dan diletakkan di Baitul Izzah, yakni langit bumi, ya, pada malam Al-Qadr itu.
Kata inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sebenarnya kami turunkan ia Al-Quran pada malam Al-Qadr itu, malam di mana Al-Quran daripada Lauhul Mahfuz diletakkan di Baitul Izzah, langit bumi. Di langit bumi. Ya. Baik. Apa itu malam Al-Qadr? Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Dan macam mana kamu nak tahu apa itu malam Al-Qadr? Ayat-ayat Quran diturunkan. Biasanya kalau dia ada soalan, dia ada jawapan terus. Ya. Ditebut terus. Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini jawapan dia. Macam mana kamu nak tahu apa itu malam Al-Qadr? Malam Al-Qadr itu ialah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Lebih baik pada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha biizni rabbihim min kulli am. Diturunkan atau turunnya pada malam itu malaikat-malaikat yang ramai bersama arwah. Arwah ni makna Jibril alaihissalam. Penghulu segala malaikat pun turun sekali ke muka bumi ini. Ya. Disebut salamun hiya hatta matla'il fajr. Di ujung ayat surah itu disebut sejahteralah. Sejahteralah. Siapa yang sejahtera itu orang beribadah pada malam Al-Qadr itu. Hatta matla'il fajr, hingga waktu subuh, hingga terbitnya fajar. Ya. Jadi surah inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha biizni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Akan kerap dibaca di bulan Ramadan ini insya-Allah. Yang pentingnya khairum min alfi syahr. Siapa beribadah pada malam itu mendapat kebaikan lebih daripada alfi syahr, 1000 bulan beribadah. Kita kalau umur kita sampai 1000 bulan pun, 83 tahun 4 bulan pun, kita tak beribadah sepanjang 83 tahun 4 bulan tu. Kita ibadah sehari berapa jam je. Sembahyang 5 waktu, lain tu lara yang banyak. Tak? Kadang-kadang dalam pahala, kadang-kadang dosa pun ada juga. Ya. Maaf. Maafkan saya. Dah 3 hari dah. Dia ada batuk kecil-kecil je ni. Baik. Kita beribadah. Walaupun satu ibadah seolah 83 tahun 4 bulan punya ibadah. Solid ibadah sepanjang 83 tahun 4 bulan. Tidak diselang-seli dengan perbuatan yang sia-sia. Markah dah penuh. Tahun lepas dah dapat dah. Cukuplah tahun ni, tak payah dah. Ya tak? Dah dapat dah. Ya, 10 malam terakhir tahun lepas kita dah dapat dah. Kita bukan pergi mana pun. Kita ikut masjid bakir mulai. Cukuplah tu. Ya tak? Tuan-tuan sekalian. Kita tak tahu terima tak terima. Ya, kita kadang ada sifat, ada sikap kita panggil raja'. Khauf dan raja'. Takut dan harap. Takut-takut ibadah ditolak, harap-harap diterima. Gitu. Jadi yang sudah-sudah tu serah pada Rocky Atid. Serah pada Rocky Atid. Nanti mintalah dia bawa turun masa kita di mahsyar nanti, dekat Al-Mizan nanti, letaklah atas dacing timbangan tu. Letak belah kanan. Harap-harap berat timbangan kita. Insya-Allah. Ya.
Baik. Disebut hatta matla'il fajr, hingga naiknya fajar. Habis siang tu tak payah nak ibadah dah. Bukan. Kena terus beribadah. Sebab apa? Siang tu Ramadan. Siang tu Ramadan. Ramadan tu sekalian bulan yang mulia. Penghulu segala bulan. Pada malam pertama, malam Rabu ni atau malam Khamis ni dah mulia dah. Ibadah sedikit pahala berganda. InsyaAllah. Teruskan siang malam, pagi petang beribadah. Ustaz, kita ibadah siang-siang kita lihat dia, kita puasa. Tahan makan minum. Tahan bergurau senda dengan isteri. Malam kita tarawih tu ialah siang tak banyak sangat. Siapa kata tak banyak? Banyak. Lapar sepanjang masa. Maknanya pahala ditulis sepanjang masa siang tu. Bahkan disebut oleh Al-Ghazali, puasa yang khusus, puasa yang menjaga anggota. Jaga anggota tubuh badan, jangan buat dosa. Puasa yang khusus lagi khusus, jaga hati. Jangan riak, takbur, sum'ah, jangan ada sifat hasad dengki, jangan ada sifat tamak halaba, buang segala sifat-sifat yang tidak baik, yang tak lahir pada hati yang tak baik. Teruskan kita buat ibadah yang baik-baik, jadi orang ikhlas, jujur, dan basahkan bibir-bibir kita dengan banyak bertasbih, bertahmid, bertahlil. Kalau hari biasa kita sembahyang dengan imam 33 kali subhanallah. Kali ini di bulan Ramadan tambahkan lagi. Kata Al-Ghazali, tuan-tuan sekalian, dalam kitab Ihya Ulumuddin, sebaiknya kamu setiap pagi sempat sembahyang tahajud, walaupun 2 rakaat. Kemudian bersedialah untuk mendengar azan subuh. Kemudian jangan tinggal solat sunat subuh. Dan kemudiannya kamu bersegeralah datang solat berjemaah bersama imam. Dan jangan lupa terus wirid zikir bersama imam. Aminkan doa imam. Dan jika ada masamu, teruskanlah kamu berada di tempat dudukmu. Berzikir berwirid, zikir wirid. Ya, kalau subuh dah. Kemudian hingga naik fajar, hingga waktu syuruk. Dan kemudian selesai waktu makruh, maka solatlah solat yang lain. Solat isyraq, solat duha. Teruskan zikirmu, teruskan zikir. Bagi yang bekerja nak cari rezeki, silakan. Tapi jangan lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lakukan ziarah kepada saudara-saudara terdekat, pada orang-orang yang susah. Lebih-lebih lagi ziarah untuk berjumpa tuan-tuan guru, alim-alim ulama, untuk mendalami ilmu. Dan hinggalah sampai kepada kamu disebut untuk berehat sebentar sebelum zuhur, supaya kamu dapat malam nanti bertahajud lagi. Begitulah seterusnya hingga kamu tidur semula di waktu malam. Yang kata siang puasa, lihat. Tuan-tuan sekalian, yang terakhir, perkara yang nak sebut di sini berlaku juga di bulan Ramadan. Kita merujuk pada sirah Nabi. Ia adalah apa disebut sebagai Fathul Mekah. Fathul Mekah. Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Kemenangan Islam ke atas Mekah. Pembukaan kota Mekah ni bukan baru pecah tanah, tak. Mekah yang pertama sekali mendirikan bangunan di Mekah ialah Adam. Adam lah yang pertama bina Baitullah. Dan setelah banjir besar zaman Nabi Nuh, hilang segala-galanya. 9 generasi lepas pada itu pula Ibrahim dengan Ismail pula bina Baitullah. Dan Baitullah ada di tempat itu hingga sekarang. Cumanya beberapa kali diubah suai, bukan ubah kedudukan. Diperelokkan, dan lain-lain. Habis apa itu Fathul Mekah? Pembebasan Mekah daripada berhala. Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk menghindari urusan-urusan berkaitan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mana telah pun sampai masa
Yang keenam, Nabi berada di Madinah. Satu malam Nabi bermimpi, Nabi datang ke Mekah, laksanakan umrah. Nabi pakai ihram dan lain-lain, elok nak ke Mekah. Besok Nabi mengutus sahabat-sahabat, maka mereka pun beramai-ramai, kurang lebih 1,400 orang, datang ke Mekah nak tunaikan umrah. Sampai di sempadan, kalau kita sekarang ni Bir Ali, kita kena pakai ihram, niat umrah. Begitulah keadaan Nabi. Tetapi disekat oleh puak-puak Abu Sufyan, pentadbir Mekah pada masa itu. Hanya yang berjaya dilakukan ialah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Antara isi kandungannya, tak boleh datang tahun ni, tahun depan pun boleh. Nabi terima, walaupun sahabat-sahabat tak setuju. Ada hikmah, Nabi tahu apakah hikmah di sebaliknya. Lagi, mana-mana kabilah boleh berhubung rapat dengan mana-mana kabilah, sama ada Islam atau bukan Islam. Ini peluang Nabi untuk berdakwah. Lagi, tidak boleh berperang selama tempoh 10 tahun. Ala kulli hal, tuan-tuan sekalian, orang-orang Abu Sufyan telah melanggar perjanjian ini. Kabilah-kabilah yang bergabung dengan Abu Sufyan, seperti kabilah Bani Bakar atau Bani Bakrin, telah menyerang kabilah daripada Bani Khuza'ah yang berhubung-rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan Abu Sufyan rasa bersalah setelah orang-orang Bani Bakar membunuh 30 orang Bani Khuza'ah. Abu Sufyan merasa bersalah. Dan tuan-tuan sekalian, pada tahun yang ke-8 Hijrah, Nabi turun ke Mekah bersama 10,000 orang sahabat, tentera-tentera Islam. 10,000. Tapi Nabi sebut sembunyikan persenjataan, jangan menampak nak perang. Apabila Abu Sufyan tahu bahawasanya Muhammad dah sampai, pada malam itu Nabi arahkan lampu atau pelita di sepasang atau jamong api, dipasang jarak-jarak yang jauh supaya menampakkan ramainya. Gemetar si Abu Sufyan yang selama ini duduk serang Muhammad dalam peperangan Uhud, peperangan Khandaq. Hari ini bila Muhammad datang, Abu Sufyan lantas mencari Muhammad. Diakhiri dengan ucapan 2 kalimah syahadah. Abu Sufyan memeluk Islam. Lalu besok siangnya Nabi masuk ke kawasan Mekah dengan aman. Nabi menyeru, wahai orang-orang Mekah yang selama ni duduk serang Mekah, duduk serang Madinah, ya, jika kamu berlindung di belakang atau di rumah-rumah kamu, di Masjid Haram ataupun di rumah Abu Sufyan, kamu selamat. Nabi terus menuju ke Baitullah. Apa Nabi lakukan? Nabi tawaf keliling Kaabah pada 8 Hijrah ni. Berlaku di bulan Ramadan, 22 Ramadan. Ni kisah Ramadan, 22 Ramadan. Nabi tawaf keliling Baitullah. Apa Nabi buat? Nabi keluarkan busur panah Nabi. Nabi cangkuk satu persatu berhala-berhala, sebanyak 360 berhala di Kaabah tu, jatuh berkecai di muka bumi, jatuh bersepai-sepai. Ini nama Fathul Mekah, berlaku pada 22 Ramadan. Jadi tuan-tuan sekalian, bebaslah Mekah daripada segala kesyirikan. Jadi itulah antara peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan sirah Nabi SAW yang boleh kita pelajari pada malam ini, yang berkait dengan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Tambahkanlah ibadah kita insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami yang telah lalu,
yang banyak kami lakukan ya Allah. Sama sengaja tidak kami sengajakan ya Allah. Untuk kami mudah melangkah ke bulan yang sangat mulia iaitu Ramadan ya Allah. Jadikan Ramadan kami sambut dengan penuh kegembiraan. Lakukan ibadah dengan penuh keikhlasan. Melaksanakan kerja-kerja ibadah yang wajib ataupun yang sunat. Membaca Quran, bertahlil, berzikir, berwirid, berselawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Tuhan kami, lanjutkanlah usia kami hingga ke Ramadan dan anugerahkanlah kepada kami ya Allah Lailatul Qadr birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf selama saya berkuliah di sini, maaf zahir dan batin, untuk kita sama-sama melangkah ke Ramadan dengan penuh keikhlasan. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala selamat menyambut Ramadan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.